minta penjelasan sama nanti. Terima kasih. Saya nak habiskan yang pasal 7 dan 8 ni, Mat. 7 dan 8 ni, Mat. Ada penjelasan 7 8. Kan ya, sudah habis, dah lalu dah 7-8. Sekarang ialah 9 sampai 21. Sudah, ya. sudah. Sekarang 9 sampai 21, sebab tu saya bangun bawa 16. Yang Muhammad ada lagi 9-21. Tadi saya nak minta penjelasan yang Berhormat Menteri ya. Ya, Tak payah jadi lagi, Muhammad. Tak ada pindaan pun yang Muhammad buat. boleh bahas, tadi saya bahas, Dah bahas, Menteri faham. jawab, saya minta penjelasan. Saya faham, Muhammad. Saya bangun minta penjelasan. Nanti nak bagi penjelasan lagi ni. Jam dah pukul. Bagilah. Okay, Terima kasih yang Ringkas, Berhormat. Muhammad. Saya rasa yang Berhormat perlu jelaskan. Kita semua baca undang-undang, kita tahu ruang lingkup salah laku. Jadi yang saya tanya ialah jenis salah laku. Tata tertib kita faham. Rasuah faham. Jenayah faham. 3 kategori. Tapi ketiga-tiga kategori ini membenarkan jawatan kuasa aduan ini mensyorkan kepada Suruhanjaya terus rujuk kepada 3 bahagian ini. Jadi apa kes ditinggalkan, kategori kes yang ditinggalkan, di mana Suruhanjaya boleh tidak merujuk terus. Dia boleh menjalankan penyiasatan yang teliti, bukan sekadar bergantung kepada show oleh jawatan kuasa aduan. Jadi yang saya pohon adalah jenis salah laku. Kita tahu tata tertib, rujuk tata tertib. Jenayah, rujuk pendakwa raya. Rasuah, rujuk MSCC. Jadi apa tinggal lagi? Sebab ada section 22. Ada section 22 membenarkan kategori kes ini terus rujuk kepada penyiasatan agensi dalaman mereka, pihak berkuasa tata tertib, MSCC dan pendakwa raya. Jadi mungkin yang Berhormat Menteri boleh jelaskan kategori kes yang lain daripada yang ketiga ini, yang di mana Suruhanjaya ini boleh terus membuat siasatan. Saya tak nak ada kes di mana Ya, seperti unsur politik wang. kalau kita tak nak kes di mana ia lebih berpihak kepada mana-mana ya, jadi pihak Suruhanjaya atau jawatan kuasa aduan kata, oh it falls under this category, kita tak payah buat penyiasatan, terus hantar balik kepada pihak berkuasa tata tertib atau pendakwa raya. Jadi kategori yang lain di mana Suruhanjaya boleh memainkan fungsi yang penting, sebab ruang lingkup salah laku amat luas, tapi tidak menjelaskan kategori kes yang lain. Terima kasih. Ringkas dia, Muhammad. ya, dia ringkas saja. Dia ruang lingkup dia antara A21 1A sampai G. Ya. Dan saya telah sebut, iaitu sebenarnya kalau dia merupakan jenayah, itu memanglah kita semua tahu jenayah mesti ada siasatan oleh polis, kemudian akhirnya pendakwaan mesti dibuat oleh pendakwa raya. Dan kalau ada kes elemen rasuah, itu kena pergi pada MSCC lah. Tapi yang lain itu adalah hak kepada SIAP. Dan kalau sekiranya sebagai contoh, yang Mak dengar dulu, ngok-ngek dekat orang ngacau, orang cakap. Ya. Saya sudah sebut, iaitu kalau sekiranya termasuk salah laku telah pun dibuat aduan. Kalau aduan pertama, aduan asal itu mestilah dibuatkan kepada jawatan kuasa disiplin badan berkenaan. Kalau sekiranya tindakan diambil, prosedur berjalan, kemudian semua berpuas hati, habislah di situ. Tapi salah laku ini dibuat aduan, dan kalau tidak diambil tindakan oleh badan disiplin badan itu, barulah dia datang balik kepada SIAP, kerana orang ni mengadu kata saya telah buat aduan sebenarnya, dan aduan itu termasuk dalam ruang lingkup antara A sampai G. Ini salah laku, tapi tidak ada tindakan yang diambil oleh badan disiplin itu. Ini sekarang ni lah nak aduan bersiap. Itulah dia. Boleh terus ke Menteri? Ya? Jadi terima kasih. Saya boleh faham, ya, Mat. Pasal-pasal 9 hingga 21 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Majlis bersidang semula. Ahli-ahli yang berhormat,
persidangan pada sesi pagi ditangguh hingga jam 2.30 petang nanti.